Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan melakonkan tentang tanda-tanda rasuah. Rasuah bukan saja menerima wang secara haram, malah juga melibatkan penyalahgunaan kuasa untuk kepentingan peribadi. Kadang-kadang tanda-tandanya sangat jelas tetapi sering diabaikan. Mari kita saksikan. Tu Naufal tu. Naufal. Kereta baru ke? Salah kereta baru. Minggu lepas kau dah beli handphone. Lepas tu jam mahal pun kau dah beli. Salah Faiz. Semenjak dia ni rezeki lebih kan. So mudahlah untuk aku beli ni. Jam pun jam baru kan. Tapi gaji kita sama. Tapi takkanlah semewah ini kamu beli. Faiz, sekarang zaman pun dah berubah. Kos pun dah makin tinggi. So kita sebagai manusia bekerja pun gaji pun cukup makan. So peluang tu kita kena pandai-pandai cari peluang lah untuk dapat benda-benda mewah macam ni. Atau kamu ada buat benda yang salah? Antara tanda-tanda rasuah adalah perubahan gaya hidup mewah yang tidak sepadan dengan pendapatan. Misalnya, perubahan gaya hidup seperti ini. Dia ada perubahan pencapaian. Kan, semakin lama semakin berjaya. Tapi dengan cara rasuah. Tak boleh lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya jumpa Encik Naufal? Sekejap Ada buat appointment ke? Cakap je Encik Putra nak jumpa ni. Sekejap saya call Encik Naufal. Okay. Hello? Encik Naufal? Ada seseorang nak jumpa Encik Naufal. Boleh dia masuk? Okay, dia masuk. Okay, terima kasih. Assalamualaikum Encik Naufal. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sihat. Ini Encik Naufal, saya ada buah tangan sikit. Oh, tanya. Kalau projek yang saya cakap tu dipercepatkan sikit lagi bagus kan? Boleh. Saya akan cuba yang terbaik lah. Kita cuba terus. Jadi saya akan cepatkan apa yang hendak kita nak. Di imbalan ni, hadiah ni saya akan cuba coba. Okey, terima kasih. Okay. Bye. Ini mesti ada yang tak kena. Aku nak kena check ni. Apa tu? Rasuah ni. Cik Naufal, itu rasuah tu. Ini bukan rasuah. Ini hadiah. Hadiah yang ada kepentingan tetap rasuah, Cik Naufal. Banyak ni. Tapi aku lulus je kan. Aku lulus je dah. Macam nak tengok semua ni pun dia dah bagi dah hadiah. Lulus ya. Walaupun sudah rekod. Kenapa tak ada rekod? Tak boleh macam ni. Ini dah melanggar prosedur syarikat.
Penyalahgunaan kuasa termasuk meluluskan projek tanpa prosedur dan meminta imbuhan untuk urusan rasmi. Encik Naufal, saya nak bertanya, kenapa fail ni tiada bukti ataupun rekod transaction untuk syarikat kontraktor Encik Putra Sekejap. Kamu jumpa file ni dekat mana? Saya jumpa fail ni dekat belakang pejabat. Tak boleh macam ni Encik Naufal. Ini telah melanggar SOP syarikat kita. Tak. Kamu jangan sibuk dengan apa? File ni. Ini urusan saya. Jadi file ni semua ni atas tanggungjawab saya. Jadi kamu jangan sibuk. Okay? Saya nak kamu keluar sekarang. File ni tinggal tanggungjawab saya. Baik Encik Naufal. Oh, macam mana aku nak kerana tu boleh nampak kan? Susah jadi macam ni. Tak apalah. Dah tunggu dah dah. Janji dapat hadiah. Individu yang biasanya terlibat rasuah akan mengelak audit, menyorok dokumen dan takut dipantau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya jumpa dengan Encik Naufal? Dah buat appointment ke Encik Putra? Saya ada beberapa perkara nak berurusan dengan dia. Okey. Sebentar. Okey. Hello, Cik Naufal. Ada seseorang nak jumpa Cik Naufal lagi. Cik Putra. Boleh bagi dia masuk? Okey. Masuk. Okey, terima kasih. Assalamualaikum Encik Naufal. Waalaikumsalam, Putra. Ya, Encik, ada apa lagi hari ni? berkaitan dengan projek saya tu, saya punya dokumen tu tak cukup lengkap. Boleh tak Encik Naufal tolong saya? Kalau ikutkan prosedur tak boleh benda-benda macam tu. Tapi melainkan kalau Cik Putra ada imbalan sikit kan, so saya boleh tolongkan. Berkaitan imbalan saya faham. Saya harap Encik Naufal boleh pertimbangkan untuk mempercepatkan lagi saya punya projek. Berbaloi. Jadi saya akan usahakan dengan secepat mungkin untuk projek Cik Putra. Jadi ini pun dah cukup. Jadi saya akan usahakan. Okey, kalau macam tu saya pergi dulu. Terima kasih. Maka semua Cik Putra, jumpa lagi. Penyalahgunaan kuasa termasuk meluluskan projek tanpa prosedur dan meminta imbuhan untuk urusan rasmi. Encik Naufal, awak dah salah ni. Awak tak boleh gunakan jawatan awak untuk kepentingan awak sendiri. Ya, kamu ni semua orang buat. Salah tetap salah, Encik Naufal. Saya akan laporkan perkara ini dengan pihak berkuasa. Berani kamu nak laporkan kepada pihak berkuasa? Kalau kamu laporkan kepada pihak berkuasa, saya akan pecat kamu. Saya pilih integriti. Jangan macam-macam dengan saya. Pemberi maklumat sangat penting dalam membanteras rasuah. Assalamualaikum Cik Naufal. Anda disiasat kerana telah menerima rasuah dan salah guna kuasa. Tapi tuan, saya ambil sikit saja. Jenayah besar atau kecil tetap rasuah tuan. Cik. Kenapa saya pak? Cik pun telah disyaki terlibat dalam rasuah. Alamak.
Maaf ya tuan-tuan. Saya tak salah cik.